Muazzara Ulfa ibu merupakan suspek utama dalam kes penderaan kanak-kanak di negara ini. Mangsa mengalami bengkak di jari tangan, peha, punggung, belakang badan. Penderaan kanak-kanak. Terlalu banyak persoalan dan salah faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Shazmin Fatihah binti Sazali bernombor metri AM 2508019745 dari Politek Maram, Malaysia. Setiap kanak-kanak berhak hidup dengan kasih sayang dan perlindungan. Namun, masih ada yang menjadi mangsa penderaan sama ada secara fizikal, emosi maupun seksual. Antara ciri-ciri penderaan yang berlaku pada zaman kini ialah lebam atau luka yang tidak dapat dijelaskan oleh kanak-kanak. Selain itu, kanak-kanak juga sering takut atau murung apabila bertemu dengan orang sekeliling dan ditinggal tanpa pengawasan, dan akhir sekali dihina atau dimarahi dengan kasar setiap hari. Penderaan juga memberi kesan yang negatif terhadap kanak-kanak. Ia juga meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak boleh menjadi trauma, hilang keyakinan diri, takut kepada orang lain, malah gagal dalam pelajaran mereka. Bagi kes penderaan ini telah dicatatkan pada bab 8 mengenai Akta Kanak-Kanak 2001 yang membenarkan pegawai perlindungan mengambil tindakan segera untuk menyelamatkan mangsa. Laporan juga boleh dibuat kepada JKM Polis atau talian 15999. Untuk kes penderaan ini, setiap kanak-kanak berhak untuk dilindungi, disayangi dan dihargai. Jangan biarkan penderaan berulang. Mulakan perubahan, lindungi mereka hari ini.